Package zero deposit, zero bayaran muka untuk Proton S70. Itu yang kita nak offer kepada anda. Sebab kita faham tak semua rakyat Malaysia mampu untuk bayar 10% down payment untuk pembelian Proton S70 bayaran ansuran lebih kurang 8 ke 9 ribu ringgit. Jadi kita offer package zero deposit, zero bayaran muka ni kepada anda untuk memudahkan urusan pembelian Proton S70 anda. Apa yang bagusnya untuk package ni, anda ambil kereta anda hari ni, 1 sen pun tak perlu bayar apa-apa. Bayaran bulanan bulan-bulan berikutnya baru start bayar lah. Untuk booking fee tak perlu bayar, percuma. Urusan submit loan tak perlu bayar, percuma. Road tax untuk tahun pertama, percuma. Insurans kereta untuk tahun pertama, percuma. Dan bayaran muka atau down payment pun percuma, tak perlu bayar. Kita support semua. Boleh lihat di paparan skrin, perbezaan bayaran bulanan berbeza mengikut pilihan spek dan perbezaan kelayakan gaji basic minimum berbeza juga mengikut pilihan spek. Anda yang pilih, anda yang tentukan. Antara dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan untuk apply package ni, anda perlu ada IC dan lesen, perlu ada slip gaji dan perlu ada bank statement. Gaji cash tak boleh. Gaji perlu masuk bank, kena provide bank statement. Untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, dokumen tambahan yang anda perlu bagi ialah gambar work permit depan belakang. Itu sahaja. Untuk anda yang sangat berminat untuk memiliki Proton S70, ini business card saya, boleh screenshot dan hubungi saya segera. Bertindak pantas, Proton S70 bakal menjadi milik anda segera. InsyaAllah. Assalamualaikum. Proton S70, kuasa dan gaya sekali. Buatan tempatan rasa global quality. Dari bandar sampai highway steady handling. Proton S70, bawa nama negara shining. Yeah, Proton S70, bawa nama negara shining. Yeah, suspensi talan lotus, cornering rasa yakin. Jalan selekota jam berhirup pun makin ringan.